Polis menahan seorang peguam lelaki disyaki bersubahat dengan seorang banduan bagi menyeludup dadah ke penjara Marang. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Airi Airuddin berkata, kes itu terbongkar hasil pemeriksaan terhadap banduan terbabit yang baru selesai menjalani perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 23 Disember lalu. Menurutnya, pemeriksaan awal menggunakan mesin pengimbas oleh pegawai kanan penjara Marang, kira-kira jam 5 petang mendapati terdapat objek asing mencurigakan di dalam tubuh badan banduan berkenaan. Beliau berkata, pada hari sama banduan terbabit telah membuang air besar dan mengeluarkan sebanyak 12 ketulan yang disyaki mengandungi dadah jenis pil kuda dan ganja. Pada 25 Disember pula, banduan berkenaan sekali lagi mengeluarkan 14 ketulan disyaki mengandungi dadah jenis pil kuda dan erimin 5. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas ialah 123 gram pil yaba, 21 gram ganja dan 13 gram erimin 5 dengan nilai rampasan dianggarkan RM16,000 yang boleh digunakan oleh kira-kira 800 orang penagih, katanya.